Hai semua, hari ni I bangun pagi je, orang lain semua masih golek atas katil, kita dah siap-siap nak keluar cari breakfast. Homestay ni best gila, depan je ada deretan gerai, jalan kaki sikit je dah sampai. Sampai-sampai terus nampak gerai makcik jual nasi lemak, bau dia wangi gila weh. Harga pula murah sangat, memang puas hati. Yang bestnya dekat sini pagi-pagi dah meriah, gerai semua dah buka, penuh dengan orang. Nak cari makanan apa pun ada. Itulah kelebihan Kampung Baru. Nasi lemak ada, roti canai pun ada. Kalau suka nasi berlauk, pilihlah lauk gulai ayam, ikan tongkol, ikut tekak masing-masing. Kuih muih pun berderet, seri muka, kari pap, cucur, semua ada. Serius, tak susah langsung nak cari makanan pagi dekat sini. Jalan sikit, mata rambang tengok pilihan. Pagi-pagi macam ni dengan angin sejuk, hirup kopi panas, cicah roti canai. Syok betul. Kalau korang datang homestay ni memang rugi kalau tak try sarapan dekat gerai depan. Simple je tapi feel dia macam makan dengan orang kampung. Best gila.